warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Tuan KAB. Yang pertama, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan, minum, jangan lebih-lebih. Allah tak suka yang berlebih-lebih. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Salam, Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bin nas bil laili wan nas niyam. Sebarkan salam, bagi makan, sambungkan silaturahim, dan solat malam ketika orang lain sedang tidur. Yang ketiga, persoalan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Jawab. Hidup untuk makan. Alhamdulillah. Ada satu masalah di negara beringin rendah. Satu. Belum lagi, masalah tak lagi. Tak betul. Satu, biasa. Dua, selalu. Tiga, kadang. Empat, jarang. Apakah itu? Makan. 7-4 pelanggan. Makan. Tu 1-0. Satu, selalu. Biasa. Suami bangun tidur, tanya isteri, nak makan apa pagi? Dua, selalu. Suami bangun pagi, tanya isteri, nak makan di mana? Tiga, kadang. Suami bangun tidur, tanya isteri, nak makan dengan siapa? Yang keempat, jarang. Suami bangun pagi, tanya isteri, siapa kita nak makan pagi? Yang keempat, kita tak dapat doa makan. Cuba baca doa makan, tuan-tuan. Allahumma fima razaqtana Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Biasa kita baca budak-budak tadika pun. Okey? Apa yang kita boleh tadabbur daripada doa makan? Kita minta keberkatan makanan yang kita makan. Dan yang kedua, berlindung daripada api neraka. Sekali mas, potong steam nak makan. Sebab apa? Sebut neraka di belakang. Betul tuan-tuan? Okey, jadinya apa yang kita dapat? Yang pertama, makan nak berkat. Yang kedua, jauh daripada api neraka. Yang kelima, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir saudara syaitan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.